Jom kita lihat kenapa kuih bingka kacang hijau ni gagal di percubaan pertama. Kacang hijau ni kita sukat dahulu sebanyak 2 cawan je. Biasalah cawan metrik. 2 cawan. Rendam dulu. Dan bersama air sehingga kembang ni. Seelok-eloknya bila kita nak mulakan ni, kita rendam dulu. Mulakan proses membuat bingka kacang hijau ni. Rendam dulu dan tinggalkan. Boleh buat kerja lain dulu. Hai semua, hari ini saya nak kongsikan tip bagaimana penggunaan cecair dalam kuih bingka. Kuih bingka ni banyak jenis dia. Penggunaan 2 cawan daun pandan ni kisar bersama 4 atau 5 helai daun pandan, tapis dan sukat. Cukupkan 2 cawan, tambah air biasa saja. Dan daun pandan tu jangan terlalu banyak ya. Bila dah sampai 10 helai tu dah tak berapa elok lah. Sebab bukan tak berapa elok, aromanya terlalu kuat dan tak semua orang boleh terima aroma yang terlalu kuat dari daun pandan dia. Gunakan 4 hingga 5 helai saja, potong kecil-kecil dan kisar. Tip saya lah pada hari ini untuk kisar daun pandan. Di lain resepi, lain tipnya. Dan kita akan teruskan resepi kita pada hari ini. Potong 3 hingga 4 helai daun pandan ya, bersama terkisar bersama 2 cawan air. Tak cukup ni, tambah air biasa. Tepikan dulu ya. Rebus hingga lembut dan kisar ya. Kita ambil 2 cawan juga. Cawan. Ini ialah satu kesalahan bagi saya kerana saya tidak memasukkan 1 cawan air lagi untuk pes kacang hijau ni. Sepatutnya dicampurkan 1 cawan air supaya kacang hijau ni tak terlalu likat je. Lebih kurang 2 cawan. Boleh aja buat pes macam gini. Dengan syarat air daun pandan tu habiskan sekali. Gunakan semua. Jadi adunan tak terlalu likat. 2 cawan tepung gandum. Kacau je terus. Nak guna 3 biji pun boleh, saya guna 2 biji. 1 penutup esen vanila. 1 sudu teh atau sikit je dulu. Kita masukkan sikit dulu, nanti kita kalau kurang tambah lagi. Gula pasir 1 cawan. Air pandan ni kita masuk sikit-sikit ya. Dah disukat, masuk sikit-sikit dulu. Ada banyak step yang saya skip ya. Terutamanya kita kena panaskan dulu sebelum masukkan dalam acuan. Tu yang saya tak buat yang sebenarnya. Jadi saya memang penderhaka resepi lah kali ni. Dan cecair tu saya, walaupun saya dah sukat sebagaimana yang dirancang, tapi pes kacang hijau yang terlalu likat tak membantu juga ya. Dia kena, pes tu kena campur, kita kena kisar dengan 1 cawan air dan kita pastikan dia
dia jangan terlalu diikat. Kuih bingka ni tak kiralah kuih bingka jenis apa, bila adunan tu terlalu berat, kita terasa berat tu pukul adunan tu, jadi memang tak jadi, memang kuih tu akan jadi keras. Sahabat jangan risau, resepi yang sebenarnya saya akan kongsikan di description nanti. Kacang hijau yang telah dikisar tadi. Santan 200 santan pekat ya. Tambah lagi sedikit garam ya. Butter cair sedikit untuk tambah lemak ya. Alamak, tak ukur, lebih kurang 2 sudu makan lah. Nanti kita alaskan dengan baking paper ya. Masukkan dalam acuan tu kalau tak ada lebih, acuan ni je lah. Ngam-ngam, tak ada lebihan untuk loyang lain ya. Percubaan pertama tak jadi wak. Dia dah resepikan, inilah akibatnya. Kebatun, tak boleh dimakan. Menganjal wak. Saya buat adunan ni sekali lagi oleh kerana semalam tu dia agak terkeras sikit. Keras dah, sejukkan keras adunan semalam. Ini saya buat semula lah. Masukkan semua. Saya dah masukkan ke semua bahan-bahan ni, dan adunan ni taklah begitu berat dia. Satu cawan air pandan. Kita boleh rasa. Dah sedang elok lah. Dia macam ni. Yang semalam tu agak pekat sedikit. Masak atas dapur sekejap. Masak atas dapur hingga dia suam-suam sedikit. Masukkan 2 sudu butter cair. Bila kita masak atas dapur, dia ada macam gini sikit tak apa. Dia ketul-ketul sikit tu tak apa, nanti kita boleh kacau semula. Masukkan dalam acuan. Masukkan dalam ni. Satu cawan aja air daun pandan ni, sebab saya dah blender kacang tu dengan setengah cawan air. Campur dengan dia punya air rebusan tu sikit. Panaskan dulu. Ni yang saya buat semalam. Keadaan dia terlalu berat ya. Dan dia agak keras sedikit. Kurang penggunaan cecair. Dan cara bancuhannya pun mungkin ada kesalahan sedikit. Saya buat sekali lagi. Ni keras ni boleh makan, tapi agak keras sedikit. Nampak keras. Nampak dia punya tekstur dia tu pun tak berapa lembut ya. Menganjal lah. Okey. Ada bahan yang saya keluarkan dan ada bahan yang saya tambah. Okey. Acuan ni dah panas ya. Oh, semalam adunan terlalu pekat, tak cukup kan?
Bismillah. Saya dah masukkan dua adunannya. Tunggu sehingga 45 minit atau sehingga masak. Buat aduan kecil tu tak sampai 45 minit. Kalau adunan tu, bancuhan tu betul, tepat, sesuai lah, akan nampak tepi-tepi kuih bingka tu dah agak renggang sikit ya. Bingka ni kalau dah agak nak masak, tepi tu memang agak renggang sedikit. Itu sifat dia. Kalau melekat dia tu, mesti ada sesuatu yang tak kena. Dah masak. Kuih tradisional ni, mana-mana kuih tradisional pun kena sejukkan dulu baru boleh dipotong. Jangan cabar dia punya peraturan ni ya. Kalau nak cabar juga, jadilah macam ni nanti. Saya tunjuk. Tak sabar nak potong sangat kan? Cabarlah dia punya peraturan tu. Tengok, dalam dia tak berapa cantik lagi. Bila dirasa pun, rasanya pun belum naik lagi, belum bersatu lagi dengan bahan-bahan tu. Masih panas kan? Itulah peraturan dan dia punya syarat tu, jangan cabar. Itulah kuih tradisional. Sangat semut. Kita makan yang ni. Inilah. Tapi yang ni memang lembut sahabat. Saya akan tuliskan resipi yang ni lah yang saya buat.